Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Okey, kali ini kita nak bertarung Hell's Chain Hell's Chain dan Crimson Garuda. Oh, ni Takara Tomy weh. Takara Tomy nak beraksi. Dan kita tengok terus mata ke gelanggang. 3, 2, 1. Itu dia. Itu dia. Rasakan yang tak kuat di situ. Crimson Garuda tetap berdiri teguh walaupun menerima serangan yang agak dahsyat juga. Okey, itu dia pengakhiran untuk mata untuk Hell's Chain. Spin finish 1, 2, 3. Oh, tak masuk betul tu kan. Sekali. Tu masalah teknikal tu. Okey, masuk dulu kat bawah kan. Maknanya rendahkan dulu kan. Nah. Okey, Crimson Garuda tu dia boleh buat 2 mode tau. Mode tinggi, mode rendah. 1, 2, 3. Okey, itu je lah. Untuk masa ni itu dulu. Kita akan teruskan pertarungan demi pertarungan. 1, 2, 3. Oh, dia petal-petal bunga Okey. Adakah akan dibawa kepada pertarungan stamina? Okey. Oh, dia mengasak kat tu. Walaupun saat-saat ujung dia tak mengasak. Okey, itu dia. Spin finish. Okey. 1, 2, 3. Oh, dia lantun kat dinding tepi tu Nah. Kau lunch elok? Kau lunch elok kan? Elok. Sebab dia punya lunch tu Oreo. Itu dia spin finish. Mata untuk Crimson Garuda. Burst lagi. Tak burst juga. Kita tak dapat tengok burst lagi 1, 2, 3. Okey, ada burst sekejap lagi. Uish, terlajak sendiri. Ganas Terlaju. Over control. Itu dia. Over control yang membawa kepada persinggahan di mangkuk. Aduh. Okey. Kita akan buat pertarungan yang terus-terusan sampai muak. 1, 2, 3. Wow. Yang keluar Garuda lagi lagi naik pula Garuda keluar. Okey tu dia. Spin finish. Oh, masih lagi tak burst Kita mencari burst. Kita mencari burst. 1, 2, 3. Oh, bahaya kalau kena. Oh, tak kena Uish, kita besok stop Oh, bahaya. Boleh burst macam tu. Dia ambil lajak Dia menyerang dengan lajak. Okey, ini dengan stamina nampaknya. Sikit lagi. Okey, spin finish. Masih tak ada burst Tak ada. Okey. Crimson Garuda tu menggunakan bit TP 1, 2, 3. Wow, ganas itu. Adakah burst? Oh, dia macam scan Ui, gasap weh. Bertahanlah Garuda. Okey, spin finish juga. Tak burst juga Tak. Oh, yo. 1, 2, 3. Oh, terangkat.
Terangkat tuan-tuan. Oh, dia tintang-ting ah. Dia tintang-ting. Tintang-ting di situ. Spin finish lagi. Okey, maksudnya kita kena cari lah. Mungkin combo-combo yang boleh buat dia tahan stamina kan. Betul. Mungkin kita tukar beat dia ke nanti. Kita cuba cari apa yang boleh membantu stamina nya. Okey. Satu, dua, tiga. Wah, tu dia. Baru lah, sengit. Semangat tengok. Come on, Garuda. Kejar cepat. Okey. Ada nak buat combo ke? Satu, tapak. Itu dia nampaknya Gigi nak menukar tapak. Daripada apa ke apa? Daripada tapak tu ke, tunjuk sikit. Tapak apa? Tapak Rhino Horn Sekejap, tak scan. Tak scan pula, tak fokus. Tak fokus. Sini. Ha, itu dia, sekejap. Ha, tu dia. Rhino Horn punya, okey. Cuba try. Menukar tapak. Menukar beat Rhino Horn. Satu, dua, tiga. Oh, lain macam pula macam dia. Oh, tu dia tangan teruk diberikan kepada Hands chain. Alamak, blur Sorry, wait. Oh, beri teguh. Itu dia, terus mendapat perubahan. Di mana menukar tapak menjanjikan hasil yang memberangsangkan. Ayo. Okey. Satu, dua, tiga. Oh, macam tu Apa hati tu kata tapak. Oh. Wah. Ni dah jumpa punya apa kata? Momentum ni. Tengok. Berdiri teguh kat tu. Takkan mengalah tu. Oh, mati dulu. Itu dia. Spin finish untuk Crimson Garuda. Satu, dua, tiga. Wow, dia hantar jauh. Baik kan? Tukar tapak kesan beza kan? Betul. Tukar tapak kesan beza lah. Okey. Okey. Oh, dah. Oi. Dia siap terlingkupkan lagi tu. Terlungkupkan lagi Hands chain ni. Oi, yo. Okey. Satu, dua, tiga. Okey, woi, extreme dash tu. Oh, Crimson Garuda ni dia tak kalah Tommy guys. Itu dia penamat dah nampaknya. Ya, masih lagi berjaya mengekalkan kemenangan setelah menukar tapak. Menukar tapak ada satu pilihan bijak Satu, dua, tiga. Dia berjaya mengelak Itu dia. Sentuhan terakhir sebelum menamatkan pusingan. Itu dia, masih lagi mengekalkan. Oh, tapi hari ni tak ada burst Tak ada. Belum burst lagi Oh, okey. Satu, dua, tiga. Itu dia. Memasuki gelanggang selamat. Oh, menghantar ke poket. Dengan begitu saja. Masih lagi mengekalkan kemenangan. Okey. 3, 2, 1. Wow. Burst ke pecah ke tak dia nampak kan? Crack ke? Oh, ni dia drag ke stamina
Okey, dia membuat tawaf di situ. Nyew, nyew, nyew. Terus sebelah akhir, itu dia. Juga mengekalkan kemenangan. Aduh, itu dia. Macam parti ke? Puas hati. Okey, nak tukar bilik lain? Tukar bilik lain ke? Sekejap nak tukar dulu ni. Tukar, okey. Okey. Sekejap tukar dulu dia punya layernya. Ratchetnya. Okey. 1, 2, 3. Wah. Makin kasar ditendang. Oh. Oh boy. Oh, lain macam. Itu nampaknya. Macam kalau dah mengekalkan posisi tengah. Dan SC pun hampir tamat pusingannya. Itu dia. Mati dulu beliau. Dengan spin finish. 2, 3. Wah. Bawah dia lawan kan? Oh. Tujuh. Tetap kalah lagi Kang Shin. Kombinasi terbaik. Pakai barang Rhino Horn dengan pakai Rhino Horn punya barang. 2, 3. Itu dia. Itu menarik. Satu loncatan yang diberikan kepada Shin dan tamat di situ. Masih beri dan tamat juga akhirnya. Okey, tahniah sangat-sangat buat Crimson Garuda. Okey. Masih meneruskan ni pertarungan? Last pertarungan. 2, 3. Mereka dapat burst. Body kan? Wah. Ada defect. Bahaya. Tekalkan momentum. Sikit lagi. Itu dia. Spin finish penamat. Chain menang untuk pertarungan terakhir. Itu saja pertarungan untuk kali ini. Apa combo kita je? Buka tunjuk. Kita cuba tunjuk combo kita. Ini ialah macam ni. Right. Okey. Nampak ke ni? Ni combo kita. KJ punya pakai Rhino Horn punya part. Lepas tu dekat Crimson Garuda. Itu saja untuk kali ni. Bye bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.